فيك وبسحر جفونك وبسافر فيك ببحر عيونك بقلبي بغفيك والحل مجنونك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, hello teachers. We are 5 and 6 years old from Naluri Kreatif Preschool Gombak. Today we would like to present a Quran speaking with the title Bahasa Arab Kunci Dunia Ilmu dan Iman. Cikgu Nil. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi murid-murid, apa khabar? Kabar baik cikgu. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Susah. Mana susah? Siapa kata susah? Saya. Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat indah dipelajari. Satu jitan. Mari ikut cikgu belajar Al-Qutuh Badan. Ibu ayah boleh ikut juga. Ainun. Mata. Uzunun. Telinga. iPhone. Hidung. Hidung kat sinilah. Koldun. Pipi. Cikgu, kepala bahasa Inggeris apa? Ish. Sekarang kan kelazam bahasa Arab. Tak apa. Kepala dalam bahasa Inggeris head. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes. Okey, jadi kepala dalam bahasa Arab apa? Saya tahu. Kepala wasan. Naam, ra'sun. Kepala. Wahumahum. Ya humahunna anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nanu.
Cikgu. Kenapa? Saya nak pergi toilet boleh? Ustuman, kalau awak nak pergi toilet, awak kena cakap dalam bahasa Arab. Alah, tapi saya tak tahu. Tak apa kepala. Mari ke cikgu. Ismaili. Belurus. Ilal merhai. Usman, cuba kamu sebut. Ismahli. Usman, mari ke kami. Ismahli bilurus ilal minhaj. Ismahli bilurut ilal mirhad. Hebat Usman. Sudah cikgu. Wah, cepatnya. Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat indah kerana ia merupakan Nuatul Quran, bahasa Al-Quran, Nuatul Jannah, bahasa syurga, Waluatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa bagi Nabi kita. Oleh itu, hayya alam al-lughul arabiyyah. Ilaika ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik gemak kelas. Sekian, terima kasih. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام